Ni last pasal jebat ke, pasal siapa-siapa lah. Buat video yang semalam aku buat pasal video kotak kasut tu, ada pula yang tanya, memanglah orang persoalkan bang, sebab katanya nak hantar misi bantuan kat Gaza. Orang kat Gaza tu dah tinggal harapan je kan, kata nak bagi makan lah apalah, mana bantuannya kan. Aku anggap kau bertanya ni bukanlah sebab kau nak menyindir aku lah senang cerita, ataupun menyindir usaha-usaha kawan-kawan kita yang di Sumut Flotilla. Aku anggap ni soalan kau yang genuine, yang kau betul-betul nak tahu mana pergi bantuan dan apa sebenarnya tujuan ni. Sebenarnya kita kan Melayu, yang kita pernah belajar apa tu maksud tersurat, apa tu maksud tersirat, betul tak? Jadi dalam konteks Sumut Flotilla ni, yang tersuratnya kita nak pergi hantar makanan, kita nak pergi hantar bantuan. Tapi di balik maksud tersurat kita ada tersimpan maksud tersirat. Apa maksud tersiratnya? Maksud tersiratnya kita nak buka mata global dunia, nak tunjuk bahawanya kita ni walaupun negeri ataupun negara yang kecil, kita berani bersuara macam sebuah negara besar. Kemudiannya ini membuka mata-mata orang-orang di seluruh dunia, dan mereka against dan buat protes di seluruh dunia. Dan memang betul, protes berjalan bukan sahaja dekat Malaysia, malah di Berlin, di London, di Moscow, di Glasgow, semua berjalan serentak. Jadi sebenarnya kalau korang nak tanya saya, Sumut Flotilla ni misi bantuan pun dia, misi untuk memanusiakan manusia pun dia. Bagi makan tu memanglah satu benda ataupun satu tugas yang besar kan. Tapi sebab kalau kita je satu negara je yang bagi makan kan, nak berharapkan 44 kapal, 11 kapal tak cukup dah nak bagi makan satu Palestin tu. Jadi kita bawa misi ataupun objektif yang lebih tinggi. Apa dia? Kita nak orang sedar, orang tengok dan orang ikut. Itu yang Itali, Turki selepas Sumut Flotilla kena tahan, datang lagi pula tak sampai berapa jam kena tahan. 11 kapal daripada Itali, daripada Turki bertolak pula ke sana. Dia jadi satu rantaian yang tak putus. Ini baru betul. Inilah orang kata, ini baru betul One Piece in real life.